amali kira kita letak. Jadi bahan-bahan dia ada pemaris, seletip, gunting. Ni nama dia pita detik dengan kereta. Okay, so jadi first kita akan ambil dalam setengah meter pita detik ni. Kita akan tarik ni. Ni. Tarik. Okay, tarik je baju. Ni dalam setengah meter. Ni kita akan potong. Okay, next. Kita ambil kereta. Ni ada lubang dia. Kita akan masukkan. So. Okay. Lepas kita akan guna seletip tu untuk lekatkan dia. Supaya dia tak tertarik, tak hilang lah kiraan kita. Come on. Okay, mantap. Okay, dah lekat kan. Okay, jadi kita akan pergi ke sini pula. Sini lah. Kita akan masuk ke dalam ni. Sekejap. Dia kat bawah ni ada hook so kita akan hook sebab kita nak bagi tempat start dia. Lepas tu kita on dia ni. Ya, pastikan tayar dia dekat landasan. Sekejap. On dia ni. Ni yang atas. Lepas tu tekan dia. Sengit. Maaf ya. Lepas tu kita on. Lepas tu angkat benda kat atas. Lepas tu tekan. Titik-titik ni dia start get daripada titik ni dipanggil detik. So kita akan selalu kita akan ambil 10. So maksudnya kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Lepas tu kita potong, lepas tu baru kita kira. Okay. Sekian, terima kasih. Itu saja.